Jadi tawaran jawatan dalam parti sendiri selepas tidak pegang? Saya memang dah nyatakan daripada awal saya tidak akan menerima apa-apa tawaran jawatan. Yang itu memang diketahui. Malah Nurul Izzah hari itu masa dia jumpa saya, dia cuba nak bawa kalau ada timbalan presiden dilantik. Saya kalau timbalan presiden pun, kalau presiden dilantik pun saya tak berminat. Apatah lagi apa-apa jawatan. Kerana dia bukan soal jawatan, dia soal mesej dan juga perjuangan yang kita nak bawa. Kekal sebagai ahli. Saya akan kekal sebagai ahli, tanggungjawab sebab saya ingat ni soalan-soalan ni, saya ingat kita kena fikir tentang politik ini mestilah berhubung kait dengan mandat dan juga kumpulan yang mengangkat kita. Jadi kalau orang tanya apa nak buat sebagai ahli parlimen dan sebagainya, kenapa tak letak jawatan sebagai ahli parlimen, yang melantik saya ialah rakyat. Saya perlu menghormati keputusan rakyat itu kan. Jadi yang itu sepatutnya tidak diganggu. Sama juga kalau soal penglibatan dalam parti, yang memberi mandat kepada saya setakat ini adalah cabang pandan. Jadi saya kena hormati mandat daripada cabang pandan tadilah. Yang lain itu tidak ada hubung kait antara saya dengan yang lain-lain. Jadi saya akan hormati dua mandat ini. Tak ada perancangan sampai nak buat parti baru apa semua? Kalau saya ada perancangan, takkan saya beritahu kat you. Okey, terima kasih. Perancangan, orang buat perancangan cakap kepada media ni kurang cerdik lah.